Pada suatu malam yang sunyi, seorang khalifah duduk sendirian di dalam biliknya. Tiada istana mewah, tiada pengawal di sisi, hanya lampu kecil dan tangisan perlahan. Dialah Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang ditakuti oleh raja-raja, tetapi takut kepada Allah lebih daripada segalanya. Isterinya bertanya dengan lembut, "Wahai Amirul Mukminin, mengapa engkau menangis?" Umar menjawab dengan suara bergetar, "Aku teringat orang miskin yang kelaparan, anak yatim yang tiada pembela, dan rakyat yang dizalimi. Semua itu akan Allah tanyakan kepadaku." Air matanya jatuh ke janggut. Beliau berkata lagi, "Jika seekor keldai terjatuh di Irak, aku takut Allah akan bertanya mengapa aku tidak meratakan jalan untuknya." Kata-kata itu menggoncang hati isterinya. Umar bin Abdul Aziz tidak hidup lama sebagai khalifah, tetapi dalam masa singkat itu, beliau memulangkan harta yang bukan miliknya, menghapuskan kezaliman dan menjadikan keadilan sebagai asas pemerintahan. Sehingga pada zamannya, hampir tiada orang yang layak menerima zakat. Beliau meninggal dunia bukan sebagai raja dunia, tetapi sebagai pemimpin yang dicintai langit. Tauladan untuk penonton. Pemimpin sejati takut kepada amanah, bukan kepada manusia. Keadilan lahir dari hati yang hidup dengan akhirat. Kekuasaan bukan untuk dibanggakan, tetapi dipertanggungjawabkan. Takut kepada Allah melahirkan keberanian melawan kezaliman. Hidup sederhana boleh mengubah seluruh umat.